Baca malas, mengaji tak mau, panggil bodoh dia marah. Sungguhnya hati yang baik dan hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan bersih. Hanya hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang bercahaya boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau satu orang kita tengok dia sampai semua orang kenal, mulut dia hanya keluar perkataan yang tak elok, ada masa dia bercakap baik, tetapi banyak masa juga dia bercakap yang tak baik, sehingga dikenali oleh orang sebagai mulut yang tak baik. Itu hasil daripada hati yang kotor dan tidak baik, tidak sihat. Hati yang sihat dan bersinar, hati yang bercahaya, mustahil untuk keluar perkataan-perkataan yang kesat dan tak elok. Takkan keluar. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan kesan, selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan yang sering melukakan hati orang, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan dusta, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan umpat dan sebarkan aib orang, ketahuilah hati kita bermasalah. Ada sudut yang bermasalah. Ketahuilah ada sudut di hati kita yang sangat kotor, yang perlu dibersihkan. Ada kotor, cari baiki. Saya dan kita semua, dosa pertama yang dilakukan di langit adalah berkaitan dengan hati, dan dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi Allah juga adalah berkaitan dengan hati.